Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Niza dalam rancangan dari Dapur 3C. Hari ini kita nak masak yang berbeza lah. Sebelum ni dengan saya kita dah masak dengan Chef Vidya. Kita masak juadah daging bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tapi hari ini kita bawa chef yang khas, yang berbeza. Dulu nampaknya gagah, comel kan, tinggi. Hari ini kita bawa chef yang berbeza. Kita chefnya kecil, molek kan, rendah. Orang panggil rendeng. Namanya apa, kita silakanlah untuk chef memperkenalkan diri. So chef, silakan perkenalkan diri. Okey, hai. Saya Aisyah daripada Puchong. Terima kasih Cik Niza kerana jemput saya ke apa tu namanya? Dari Dapur 3C. Okey, Cik Niza, walaupun saya rendah kecil tapi berisi tau. Boy. Gitu. So chef, kenapa kita nak panggil chef hari ni? Chef ada buat apa-apa ke kat luar? Chef memang masak ke, kerja office ke, apa ke? Okey, menu ni sebenarnya saya berniaga lah, iaitu lempeng sambal hijau. Okay. Memang famous lah untuk breakfast pagi. Maklumlah kan, kita kan bekerja, semua orang mana ada masa nak masak kan untuk pagi kan. Jadi saya ambil inisiatif ni untuk berniaga sambil makan. Sambil makan, niaga sekali. Alhamdulillah. Tu yang datang isi tu. Okey. So hari ni kita nak masak lempeng sambal hijau. Hijau ni macam bunyi-bunyi Jawa. Betul ke? Betul. Dia daripada sambal hijau ni sebenarnya berasal daripada Jawa. Tapi sekarang ni dah ramai yang pandailah untuk masak ni. Cuma saya nak share lah. Cuma saya nak share sikit menu bahan-bahan dia lah. Bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia hari ni. Bahan-bahan dia. Okey, apa bahan dia hari ni? Saya nampak ada air coklat, ada Bukan, ni bukan air coklat. Bukan lagi lah. Okey, selalu masak saya host jadi salah aja. Okey, ni apa? Kita start yang mana? Yang paling penting dulu, yang paling penting sekali adalah ni. Okey. Bawang besar. Ada setengah orang guna bawang kecil, tapi saya suka bawang besar. Okey, yang kedua bawang putih. Okey. Yang ketiga bilis. Bilis ni wajib, dia menu utama ya. Ini memang kalau tak ada memang tak jadi sambal hijau tau. Ni bilis apa ni? Selalu nampak dekat pasar ada bilis mata biru lah, bilis mahal lah, bilis murah lah. Bilis mata biru saya tak mampu lah. Tak mampu ya. Jadi saya beli yang half-half. Half-half. Okey. Lepas tu yang seterusnya cili lah. Yang ini yang menyebabkan jadi hijau tu nanti. Okey, seterusnya kita mesti kena ada garam, kena ada gula. Yang ini dalam menu saya memang kena ada ni. Ni apa ni? Ini namanya gula Melaka. Gula Melaka. Tapi Melaka bukan Jawa. Bukan. Tapi orang Jawa memang akan gunalah gula Melaka. Gula Melaka ni lah. Okey, ini perencah lah. Sebab saya tak guna Ajinomoto Cik Niza. Sebab setengah orang tak boleh makan Ajinomoto tu sebab dia akan sakit kepala atau apa. Jadi kita gantikan dengan perencah ayam. Seterusnya asam Jawa. Ini asam Jawa tau, bukan coklat. Ini asam Jawa. Asam Jawa. Tak bunyi Jawa pun. Asam Jawa. Jawa. Tapi itulah, saya tak reti sangat bahasa Jawa ni. Dia bahasa Jawa ni ada tak nama khas dia? Okey, kalau Cik Niza nak belajar Jawa, sekejap ya saya fikir. Sebab saya tak boleh cakap bahasa Jawa. Tak boleh? Boleh ke tak boleh ni? Cuma saya faham je. Faham aja. Tapi kalau nak ejek Cik Niza saya boleh. Saya boleh. Janganlah kalau gitu. Saya marah dia cakap Jawa. Dia memang auto. Jadi simpan. Okey. Kita boleh mula ke? Okey. Kita nak mula dengan apa dulu? Kita nak masak yang lempeng ke nak masak yang sambal? Saya rasa kita kena masak sambal dulu. Sebab masa untuk masak sambal ni dia lama sikit. Dalam lingkungan dalam 1 jam. Mak Datuk lama. 1 jam. Sebab nak betul-betul masak dan betul-betul
betul-betul dia punya naik minyak tu, biar dia tahan lama. Tu yang orang cakap pecah minyak tu. Okey, nampak. Tahu sikit lah, tahu sikit. Okay. Kita start boleh? Kita start boleh Boleh? Saya start buka api dulu ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak nyala pula. Takkan nervous Cik Niza, saya berdiri sebelah ni. Ada sikit lah. Okey. Okey, kita dah buka api dah ni, Chef. Kalau macam tu, dapat buka api tu kan, Cik Niza buka letak minyak. Okey, kita akan goreng dulu barang-barang ni tau Cik Niza. Baik. Ada setengah orang, dia tak goreng. Tu yang mungkin rasa dia jadi lain lah. Kalau ikut resepi saya, memang kena goreng dulu. Okey, cukup ke? Lagi. Satu botol? Lagi Cik Niza, lagi. Habiskanlah satu botol tu. Habiskan je. Memang saya buat ngam-ngam untuk ni lah. Satu botol ni. Okey. Okey, lepas ni buat apa pula? Kita dah tuang minyak. Nak kena tunggu menggelegak ke tuang terus barang? Dia tak perlu menggelegak Cik Niza. Okey. Nanti kalau kena tangan luka. Kita tunggu panas. Lepas tu barang-barang ni kita akan goreng. Cik ni barang apa yang nak goreng dulu ni? Okey, Cik Niza boleh tolong saya kan? Boleh. Kita cuba, kita belajar. Saya masak tak berapa pandai tapi takat buang campak jadi okey ngam sate. Memang kita campak-campak buang-buang ni. Memang. Okey. Memang macam tu. Okey, dah panas belum? Belum. Tak apa, kita besarkan je apinya. Okey. Dah besar kot. Dah besar kot. Okey. Mula-mula Cik Niza masukkan ni, goreng. Habislah. Memang saya nak dera Cik Niza hari ni. Sebab Cik Niza kalau dekat luar selalu dera saya. Lah belum panas lah. Belum panas dah? Nak tunggu dulu? Nak ambil balik? Angkat balik? Tak payah, biar. Biar dulu. Yang lain ni kita tunggu dulu Okey. Selain daripada itu kita nak masak apa lagi? Kalau kita ready yang lain juga boleh ke? Okey. Selepas kita masukkan barang-barang ni, sementara dia masak dan kita akan blend, kita akan bancuh tepung dia lah. Tepung. Kalau macam ni dah naik sikit tu boleh? Okey, dah boleh. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak baca bismillah kot. Yalah Cik Niza ni. Berdiri sebelah saya je nervous. Betul lah tu. Kalau tak baca bismillah. Aduh. Agaknya lah kan, dengan suara manja gitu, tak tahulah macam mana kan. Jadi lupa. Memang begini ke kalau kat luar dapur? Memang begini ke Puan Echa? Chef Echa? Kalau luar dapurnya begini? Saya kalau dekat dapur, bukan setakat manja suara macam ni tau. Memang mendayu-dayu lah, bernasyid, menyanyi semua. Sebab itulah agaknya masakan saya sedap kot lah. Mungkin. Tapi kadang-kadang dia tak ada kaitan tau. Masak dengan orang tak ada kaitan kadang-kadang. Tengok orang. Okey. Kita nak masak apa ke nama bawang ni sampai bila? Tapi kan saya rasa kena campur lah biar cepat sikit. Campur. Boleh. Campur je. Bismillah. Dengan cili sekali. Cik Niza selalu tolong isteri ke dekat rumah? Adalah sikit-sikit. Tapi kalau kat rumah yang saya tolong tu air fryer, yang microwave, yang tunggu dia sejuk, tunggu dia room temperature yang tu. Yang bab dekat dapur tu, tu biasalah orang rumah lah. Dia yang pandai. Tak apa, kira saya dera Cik Niza lah ni. Tak apa dah ya, saya dera hari ni. Boleh. Demi rancangan Dapur 3C apa pun boleh. Okey. Lagi ni sampai bila ni? Kena tunggu bau dia tu naik wangi. Okey, orang kat rumah yang tengah tengok ni boleh bau ke? Kalau boleh bau, cubalah buat. Kalau tak boleh tu buat bau. Okey, Cik Niza tak nak tanya saya ke kenapa saya goreng dulu ni barang ni? Okey, boleh. Kenapa kita kena goreng? Okey, sebenarnya bahan-bahan ni saya goreng dulu biar dia bila kita masak tu nanti dia tidak bau, kata orang Jawa tu bau langu. Tahu tak bau langu tu macam mana? Bau langu tu kira macam mana bahasa Melayunya apa ya saya pun tak tahu, tapi orang Jawa tahu langu.
Langu ni macam bau, ada bau kat bahan ni lah. Hanya kalau ikan tu hanya gitu. Ada bau-bau dia tak sedap lah sebenarnya. Tapi kalau masak ni, salah satunya dia sedap. Lepas tu kedua, dia sebenarnya cepat masak. Kalau macam ni, kalau kita nak masak ambil masa dalam 1.5 jam ke 2 jam, tapi dia akan jadi sejam saja. Ni apa orang kata tu, kalau dah masak dulu bahan, sambal tu jadi tahan lama tu. Dia akan, bila kita letak dekat luar saja boleh tahan seminggu. Itu tanpa masuk peti ais tau Cik Niza. Tanpa masuk peti ais lah. Tapi kalau masuk peti dia akan tahan lama lah, dalam sebulan ke. Tengoklah bergantung pada cara pengambilan sambal tu. Kalau pakai tangan, sekejap lah Cik Niza, 2 hari dah basi. Sambal tu. Jadi tak boleh, kalau dah masuk mangkuk tu, nak simpan tu tak boleh terus calik, tak boleh lah. Kena pindahkan dulu lah. Ya, betul. Serve dulu. Okay. Dah boleh angkat. Dah boleh angkat Kita angkat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana yang dekat luar tu, kalau nak ambil resepi ni, saya alu-alukan lah. Memang setakat ni, alhamdulillah lah. Oh, ya Allah. Sakit. Gitu. Sakit orang sakit, tapi masuk dapur kan. Sekejap saya perlahankan api ya. Ini dah luar perancangan ni. Okay. Tak apalah, Cik Liza tolong saya masak. Yelah, sebab tu lah apinya kenakan saya. Okey, lagi kalau tak campak, boleh juga. Jadilah juga kalau tak goreng dulu kata. Kalau pemalas tu, kalau dapur bijang tu, boleh lah campak. Terus masuk blender je kan? Betul. Masuk je pun tak salah pun sebenarnya. Cuma itulah tadi saya cakap. Dia bau kan? Bau langu. Orang-orang tua dekat kampung tahu kok perkataan tu. Sebab saya selalu dengar mak saya cakap macam tu. Oh, itu yang datang Jawa tu. Jawa tu begitulah. Tapi kan, Cik Liza. Cik Liza perasan tak saya ni ada muka Jawa tak? Muka Jawa saya tak tahu rupa macam mana lah. Tapi rupa comel tu saya tahulah. Dia puji-puji tu mesti ada apa-apa. kita dera juga. Ingat dia boleh lepas tak? Okey, lepas ni kita buat apa pula? Okey, kita blend dulu lah Cik Niza. Boleh blend dulu. Kita blend. Allah. Kita blend. Semua-semua ni panas-panas ni boleh angkat lah. Matikan dulu api tu saja. Kita meletup Cik Niza. Mati dulu. Okey. Panas-panas ni boleh masuk terus? Boleh, kena masuk. Lepas tu kita kena tambah air. Kalau tak tambah nanti, sebab kita pakai blend ni. Kalau masa yang pengering tu, yang mesin pengering tu, kita tak perlukan air. Tapi sebab kita pakai blend ni, kita kena perlukan air. Kena sudu lah kot. Kita pakai tu je. Ini sebab penuh mangkuk ni saya kena pakai jugalah. Okey. Minyak boleh masuk sekali? Masukkan sekali. Inilah yang sedapnya minyak tu. Okey, kita blend ni. Cik Liza kena tambah bilis ni sikit. Tambah masuk terus ke? Masuk sikit je dulu. Bismillah. Bagi tahu ya, cukup tak cukup. Kita ni tangan lelaki ni. Tangan ni apa-apa. Allah jatuh. Allah. Jarang tau orang lelaki masak. Rasa biasanya kan kalau orang lelaki masak sebenarnya lagi sedap. Kita doakanlah. Lepas ni bolehlah Cik Niza share resepi ni dekat isteri tersayang. InsyaAllah. Saya biasa isteri masak sambal ni gitu kan. Cakap kan marah kat orang kat rumah kan. Orang pendengar-pendengar cakap slow sikit nanti dia dengar. Nanti marah tak yang penonton dekat rumah tu kan. Gitu. Cukup ke? Cukup dulu. Cukup Okay. Ni nanti kita akan campur. Okey, lepas tu kita kena tambah air sikit lah. Tambah air. Boleh? Okay. Ini semua ada sukatan ke main campak-campak? Kalau ikutkan saya, memang main campak-campak. Saya tak reti main sukatan. Main campak. Memang tu jadilah. Ini style orang lama. Orang lama campak, siap jadi ngam. Tapi saya bukan orang lama tau. Saya orang baru. Orang baru? Baru apa? Muda, yang. Okey. Ya, saya panggil ke tadi? Bukan saya. Macam mana nak masuk ni? Saya yang tak pandai ke ni? Sekejap ya, saya tengok.
Ni. Dah boleh dah? Nampak? Oh, Dia pun okey. dah reti. Tutup dia mana tutup dia? Tutup dia kat sini. Okey. Jadi saya sebelah sini. Okey. Ni tak payah lah. Tak payah kan? Okey, sebenarnya sambal ni kita baik macam ni baik kita ke sini sikit je ni, nanti yang dia je jatuh ke sana. Ni sini. Kita tepikan dulu barang-barang, kita nak blend. Okey. Boleh macam ni Betul lah tu. Bunyi bising sikit tau, sorry lah Atas ke bawah ni? Tak on. Apa je design ni? Lagi. Dia memang macam tu Cik Niza. Kat rumah saya memang macam tu. Bismillah. Okey, sementara nak menunggu tu, boleh cerita sikit tak apa bahasa Jawa yang chef tahu ni? Nak Okey. menunggu ni lama sikit ni. Kuih Wes Madang. Wes Madang ke Orong? Saya tahu waras je. Waras je saya tahu. Saya minta maaf tau tu sebab saya pun bukannya pandai cakap Jawa, tapi kalau orang Jawa jangan kecam saya tau. Saya at least saya belajar juga nak bercakap Jawa. Okey. Saya kan kalau ni tahu dulu kata Allah Kakang ke kakang? Selalu Kakang. tak, bukanlah selalu orang sebut, saya sebut. Yang saya tahu dia sebut waras. Selalu orang sebut kat saya ireng. Apa? Ireng tu apa ireng? Oh, Ireng. Ha. Ireng tu handsome. Handsome Ya. Betul. 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 Bagi tahu kat komen betul ke tak? Tadi takut kena tipu ni. Ireng Saya tak tu, tahu apa-apa ni. Ireng tu handsome kan? Betul. Nampak dah jalan dah. Terbaik lah. Jadi sekarang kan saya dah confused. Siapa yang host, siapa yang tengah masak sekarang? Dia biasa yang chef tu bagi tahu. Yang host tu yang tangan tu laju. Gitu. Sampai kita kasih Chan host masak. Sekarang saya jadi host. Kalau saya yang saya tukang masak, kalau saya dia tak yang boleh lama sangat. kalau saya yang tukang masak, nanti saya yang berniaga. Tapi lepas Cik Nisa pandai masak ni, jangan pula tak beli saya punya lempeng tu. Beli. Kena Ni beli dah tau. okey ke ni? Dah. Tengok apa isi kat dalam. Pun dah ni dah. Okey, kita buka balik api ni lah. Okey, kita guna minyak yang sama ya. Sebab kalau kita guna minyak yang lain, dia punya rasa tu macam hilang lah. Sebenarnya inilah sebenarnya dia punya kata orang tua apa, air tangan. Air tangan bila kita buat minyak ni sebenarnya kita boleh gunakan semula. Okey, kita panaskan dulu. Saya lelaki ni pantang sikit ni. Nampaklah Cik Niza ni pembersih orang yang Okey. Okey, Lepas yang ni ni? kita nak buat apa? Nak tuang terus ke semua ni? betul. Semua-semua ni tuang? Ha. Habislah meletup lagi lah kita. Meletup lagi ni. Tak apa, meletup kat sini, yang penting macam meletup power tak apa, jangan meletup berkecai macam ni. Itu saya tak tahu lah. Gitu. Dia dah. Masukkan tu je ni. Masukkan lagi. Masukkan tu. Semua. Sakit. Sakit. Ni kalau kat rumah ni tuang air sikit lah kan? Betul. Ni saya tuang tu. Sakit lagi. Alah, sakit sikit je. Itulah. Kata saya manja tapi nampak Cik Nisa yang manja lebih. Dia laki masuk dapur. Laki masuk dapur, sakit. Jadi manja. Tengok. Gitu. Sakit lagi. Okey. Sakit. Alah, mengadanya. Allahu Akbar. Dugaan lagi dia tambah air. Tak tahu tak sebab apa saya kena jauh. Sebab sakit. Sebab saya tak nak bau perfume saya hilang. Allah, dia perfume. Dia itulah ni orang berniaga kan. Orang berniaga kan, betul tak berniaga? Berniaga masak je ke? Berniaga perfume juga? Sebenarnya kan saya ada jual produk perfume. Perfume tu saya buat sendiri tau. Okey.
Cik Niza boleh tak saya nak share kat sini perfume saya? Boleh. Memang kita Betul, boleh? Aduh. Memang tujuannya kita buat Dapur 3C ni untuk promote. Untuk promote sambil-sambil kena mandi minyak. Sakitnya. So kita apa nak ditunjukkan tadi tu? Kejap ya, saya ambil. Boleh ke Cik Niza? Boleh, saya share? boleh. Tak payah, kita minta orang tolong. Tolong kru tolong. Okey. Okay. Mesti tuan-tuan perempuan pernah nampak perfume Daynet perfume ni. Sebenarnya perfume ni saya buat khas untuk, sebenarnya asalnya untuk diri saya sendiri, tapi atas permintaan kawan-kawan saya pun buat. Tapi kan Cik Niza, ramai permintaan dia tau. Walaupun saya buat sendiri, kawan-kawan saya kat office semua dah bau macam saya dah. Bau minyak ke? Bau minyak wangi. Bau minyak wangi. Minyak ni Cik Niza je yang bau. Okey. Perfume ni berharga RM50 sahaja. Dan tahan lama. Kalau nak, boleh call saya di talian ni. 0162224734. Aisyah. Sebut tu betul-betul Aisyah. Bukan Aisyah. Bukan Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Bukan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey. Ini kita biar macam ni ke? Okey. Nak kena tutup ke apa ke? Tak ada. Okey, kita letak garam. Pakai sudu lah rasanya. Sudu dekat mana? Sini kat sudu ni. Saya rasa api ni kena kecilkan lah. Okey, boleh. Kecilkan api ni. Macam ni okey? Okey, boleh. Letak garam. Garam banyak mana? Satu sudu? Okey, kita letak kita masukkan dulu. Oh, banyak ni? Ni garam kan? Saya takut betul-betul garam. Betul. Hai, Letak siapa sikit yang lagi. chef, saya ke? saya pun jadi nervous bila berdiri sebelah macam ni. Saya takut suami saya marah, jadi saya kena jauh Okey. sikit. Lagi? Sikit lagi. Tambah lagi? Jangan macam Kurang ni. lagi? Sikit lagi macam ni. Okey. Okey. Nampak? Campak-campak jadi. Lepas Sukatan tu, tak ada tau, sukatan tak ada. letak perencana ni dulu. Rasa sudu juga. Setengah sudu. Okey, betul. Okey. Lepas tu masukkan ni namanya gula melaka tadi. Masukkan dia dua-dua. Dua-dua ni masuk terus. Au. Okey. Lepas tu letak. Kita masukkan je semua. Biar dia ni. Yang asam ni jangan buat banyak lah kot. Lagi sikit. Lagi sikit lagi. Okey dah. Lepas tu kita letak bilik. Gaul dulu lah ni lah biasanya. Okey, lepas tu kita letakkan bilis lah. Memang ni lah, saya rasa ni memang kita terlebih minyak tapi tak apalah. Kita letakkan gula sekali. Okey, lagi betul ke tak ada sukatannya? Tak ada, saya memang masak yang agak-agak je. Okey, nak tunggu sampai bila ni? Okey, Sampai sementara dia tunggu dia masak, apa kata kita bancuh tepung dia. Okey, boleh? Itu kita api slowkan dulu. Okey. Slowkan biar dia masak renyah. Chef, tadi ada nampak something tau chef campak kan, tapi sebab agaknya dah biasa kot. Tiba-tiba gitu. Apa yang satu lagi tu? Sorry lah. Saya ingat saya kat rumah. Okey. Saya kalau kat rumah memang saya sorang-sorang. Saya main campak-campak macam tu. Tapi sebenarnya yang saya masukkan tadi tu adalah yang last tadi tu kan? Gula. Tadi dah masuk gula perang, lepas tu masuk gula putih pula kan? Bukan gula perang. Gula perang. Gula Melaka. Sorry. Gula Melaka. Gula. Okey. Okey. Cik Niza apa kata sebentar kita tunggu masak ni, kita bancuh tepung. Okey. Ni boleh biarkan ke tak biarkan? Biar je dulu. Tapi api kena kecilkan. Okey, saya kecilkan tak apa. Takut dia hangus. Baik, Kalau hangus nanti dah tak sedap lah. Okey. Kita kecilkan. Okey. Okey. Okey, next. Apa kita nak buat? Okey, mula-mula kita masukkan tepung.
Cik Liza, saya rasa Cik Liza bantu dulu ke saya tunjukkan, boleh? Okey, boleh. Semua ke? Tak macam banyak sangat ke? Jom tengok, jom kita tengok video. Lagi lah. Nak tahu, kita bantu tepung ni, saya rasa tepung lempeng saya ni special sikit lah. Okey. Sebabnya tak pernah ada lagi dekat luar lempeng hijau. Yang lempeng hijau tu trademark tu daripada saya lah, Aisyah. Oh. Ha, Pakai tepung apa ni? tepung gandum. Tepung gandum. Kalau tepung pulut kan melekat pula Cik Nizam. ya. Kalau tepung beras kan keras pula. Oh ya. Cukup kan? Cukup. Cukup. Okey, cukup. Cukup lah kan. Yang ni, okey, rahsia lembut. Untuk lempeng ni, ni susu. Masukkan susu pekat. Pekat. Susu pekat tuang je lah kot. Tak sudu. Tak sudu lah Cik Nizam. Bismillah. Okey, dah cukup. Sebab tepung ni tak banyak kan. Okey. Seterusnya, ini adalah planta. Planta. Oh. Tepung. Planta ni susu, sebenarnya planta. Okey. gantikan minyak. Sebab saya guna planta ni, dia nampak macam apa tu? Premium. Orang kata premium. Okay. Cukup? Lagi. Sikit Habis? lagi. Jangan habiskan sebab dia sikit je. Okey. Okey, cukup. Oh, Ui. yo. Nampak tak pernah masuk dapur kan? Tapi nampak ada skill lah. Okey, ada walaupun ni kan. Lepas tu? Okey. Sebenarnya kalau kita nak letak pewarna, sebenarnya kalau kat rumah saya pakai tangan je sebenarnya. Tapi kat sini kita pakai sini. Saya rasa kat tiga sini tak ada sendok ke dia Niza pakai. Maaf lah ya. Nanti kita bagi buat, sudu lah, kita buat penambahbaikan dia semasa ke semasa. Cik ayat dia. Ini gaul dulu. Gaul dulu. Lepas tu kita letak pewarna. Sebenarnya pewarna ni kita kena bancuh dengan air. Ada mangkuk tak Niza? Ada. Kejap saya minta tolong kru boleh tak? Kru tolong ambilkan mangkuk dengan air. Kita nak bagi dekat chef bantu. Saya ada air. Tolong bantu. Nampak. Kita ada orang bekerja belakang tabir. Ni tangan ni. Lepas tu kita gaul sampai bagi dia sebati dulu. Okey. Lepas tu baru kita letak pewarna. Kalau nak pakai daun pandan pun sebenarnya lagi better lah. Tapi sekarang dekat bandar ni, daun pandan pun kita beli. Saya jual ni pun harga dia kira taklah mahal. RM6 je sebekas. Okey. Oh, yang sebekas lempeng dan sambal. Okey. Ni pewarna. Nak tahu tak kenapa saya masukkan pewarna ni dengan air? Tak saya masukkan dalam tu terus. Tak tahu kenapa? Kalau saya terus masukkan, dia akan berketul-ketul. Oh, nanti ada orang kata apa patch. Dia jadi warna dia jadi macam tak menarik. Ada tempat ada tempat tak ada. Okey, saya masukkan. Bismillah. Sebenarnya kalau nak warna lain pun boleh, warna pink ke, warna kuning ke, warna biru, ikut sukalah. Tapi dia punya penting ada dalam tu ada susu, ada apa tu Cik Nisa? Margarin. Ada margarin. Kalau nak masin sikit, tuan-puan boleh letak garam. So, macam saya tak letak garam sebab planta tu dah masin sikit dah. Planta ke margarin? Planta dengan margarin tu sama. Oh, sama? Sama. Sama. Cuma brand je. Okay, saya masukkan lagi. Okey. Yang ni pun saya agak-agak je. Itulah dia tema hari ni tak ada sukatan. Tema hari ni campak-campak jadi. Betul. Campak-campak jadi. Ni nak kena penyek-penyek sikit. Sebenarnya saya nak lepas ni Cik Liza nak tahu tak saya buat apa? Apa tu? Sebenarnya tepung ni kita kena blender. Okey, sekejap ya. Nak tahu tak sebab apa saya blender? Sebab supaya dia lebih lembut dan senang dan cantik lah. Dia tidak berketul-ketul. Inilah adunan ni. Adunan ni kena blender. Okey, tapi sebelum tu yang ni minyak ni nak kena. Ya Allah. Lupa. Itulah nampak bawah tu dah. Kita dah tapi nasib baik tak hangit je Niza. Seronok saya sembang berdua. Sembang berdua yang masak lupa. Sebenarnya saya ni
pemalu, tapi bila dah dengan dia ni saya tak tahulah. Ada chemistry rasanya. Kan Cik Niza kan? Ya, ada. Nampak. Yang ni pun kita dah hampir masak. Okey. So, saya rasakan Cik Niza dah masak dah ni. Saya rasa kena matikan. Matikan Dah okey dah ni Itulah sebabnya bahan tadi kita kena goreng. Jadi, sekejap je. Sekejap je masak. Sekejap je dah siap masak dah. Okey. Cik Niza, kita sambung yang ni. Ni dah boleh biar dulu Biar dulu di sini. Yang ni masuk blender. Blender. Tuang sikit boleh tak? Yang tu tak payah. Nampak? Saya nampaklah Cik Niza ni sebenarnya suami Miss Ali rupanya. Suami Miss Ali. Nampak je sebenarnya kata tak pandai masak lah apa lah. Tapi sebenarnya terror lah. Boleh lah, sikit-sikit boleh lah. Tapi yang ni kan, chef tak terkejut ke? Tadi kita guna blender ni untuk blend yang sambal tu. Tiba-tiba nak masuk yang ni dah bersih dah. Tu nama dia kru 3C. Kru dapur 3C bantu, nampak? Belakang tabir, tiba-tiba bersih. Betul. Boleh tuang Boleh tuang semua? Tuang. Bismillah. Kru 3C ni sebenarnya memang sangat efisien. Okey. Macam ni okey Allah. Tak maaf lah lelaki buat kerja. Ni saya letakkan tepi dulu. Kalau kita tepung ni kalau kita rasa macam cair sangat, kita boleh tambah sikit lah tepung nanti. Kan? Okey. Tapi saya rasa macam cair sikit lah Cik Niza. Okey. Kita tambah tepung sikit. Ni saya tepikan dulu. Oh, lupa saya tepikan. Dah tak pakai? Dah pakai lagi ke? Tak. Tak pakai dah. Saya ketepikan boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, saya tolong. Ya. Ada setengah orang, dia tak blend, dia bancur, memang dia betul-betul lembut lah Cik Niza. Macam saya nak mudah, memang saya blend je lah. Bismillah. Tadi berkali-kali masuk, yang ni sekali masuk jadi. Tu namanya dah mahir. Dah berpengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ke? Kan? Okey. Alright. Okey. Nampak tak? Lembut kan? Lepas tu kita masuk balik dalam bekas tadi lah. Untuk penjimatan. Okey. Tapi itulah kan? Apa? Nak bersihkan juga? Nak basuh juga? Okey. Kita kena bersihkan dululah. Boleh tak kalau kita minta kru tolong? Okey. Okey, chef, sementara kita tunggu kru basuh tu, boleh tak cerita sikit apa lagi menu yang chef jual untuk sarapan pagi ke? Oh, selain daripada lempeng sambal hijau, saya juga selalu ikut permintaan customer lah. Kadang cekodok pisang pun dia minta, saya akan buat. Cekodok macam bukan cekodok pisang saya buat. Lepak pisang saya buat. Lepak pisang pun ada. Mi goreng pun saya buat. Mi goreng pun ada, tapi semua tu pack lah kan? Berpack lah, berpack. Kalau lain nak tengok apa ada menu hari ini tu, hari ni jual apa tu, macam mana nak tengok? Oh, biasanya saya akan update dalam story saya je. Sebab saya buat kecil-kecilan. Lagipun saya bekerja. Jadi memang apa-apa nak tahu info tentang perniagaan saya, kena simpan telefon saya 0162224734. Tengok kat bawah tengok kat bawah ni. Okey. Tapi bukan untuk hanya untuk order sahaja. Okey. Dah habis dah kita punya sambal tu, dah siap masak dah kan? Tadi dah masak dah. Pan yang mangkuk yang basuh tadi mana tadi? Kru tolong. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak tuang lah. Tuang semua betul. Bismillah. Tuang je. Macam mana? Okey, boleh. Tak reti kan? Bismillah. Nice lah. Ni memang adunan dia memang cantik lah.
memang sesuai lah untuk lempeng. Okey. Untuk melempeng memang macam ni. Kalau cair sangat Cik Niza, dia bila kita bakar dia akan pecah. Kalau macam ni, dia punya cantik lah. Okey. Okey. Lepas tu kita nak buat apa? Okey, kita buka api lah kan Cik Niza kan? Boleh buka api. Tapi itulah sepatutnya kan, kalau kita nak bakar, nak masak lempeng ni sebenarnya, dapur yang paling sesuai adalah yang menggunakan dapur gas yang klasik tu. Yang klasik. Kalau pakai macam ni, cuba tengok Cik Niza tengok api dia. Oh, dapur tu nak kena klasik. Bila api dia besar macam ni, dia akan hangus. Okey. Ini dia punya petua lah sebenarnya. Nampak macam apa dapur klasik dapur dia klasik. Ada. Yang pakai arang tu ke? Bukan. Orang tua tahu dia dapur dia bukan yang macam ini, moden ni. Tengok. Moden. Apinya tak nampak. Api tak nampak tapi panas. Okey. Ini yang biasa tapi kita cubalah. Kita cuba. Kita insya-Allah. Okey. Kalau pakai air fryer boleh tak? Kalau pakai air fryer tu untuk orang diet, tapi ini pun dah diet dah, tak ada, kita tak gunakan minyak sangat. Boleh tak kita tukar tempat, Chef? Okey. Okey, sila. Okey. Kita macam ni Okey, betul. Tak payah pakai minyak, Chef Kalau betul, kalau Ikut tengok pan lah, ikut pan dia lah. pada kita punya ni apa namanya, pan. Non-stick pan boleh lah Baca kan? Cik ni dah buat macam ni. Oh. Bagi dia betul-betul. Okey. Kalau pakai yang pan biasa, kena letak minyak ke butter ke Dia bukan letak dia oles saja. Oleskan dia. Gitu Bagi je. dia jangan melekat je sebenarnya. Oh, satu layer nipis lah. Betul. Lepas tu tunggu sampai, macam mana nak tahu dia dah masak? Okey, Cik Niza boleh nampak kalau macam ni kan. Ini belum masak lagi. Okey. Nanti kalau nampak betul-betul ni dia dah sama macam dia sekata. Tapi sebenarnya macam ni pun kita dah boleh terbalik kan? Cuba Cik Niza terbalikkan, boleh tak? Itulah kan, manakala kita tak ada senduk yang sesuai. Lama jadi okey, Jadilah. Terbaik. Okey. Sekejap. Lagi kita try yang flip. Kita try flip lah. Okey. Sekejap, sementara tu. Tadi saya nampak macam ada kru tanya tadi. Apa bahan-bahan yang untuk apa ke nama ni lempeng ni tadi? Boleh tak cerita balik? Oh, mungkin dia terlupa ke, dia terlepas ke apa ke? Sebenarnya simple je. Bahan dia margarin. Margarin tu yang menyebabkan dia cantik berkilat. Nampak? Berkilat kan? Susu tu berfungsi untuk dia macam rasa-rasa lemak-lemak. Dia tak ada macam tawar. Ada setengah lempeng tu dia tawar, keras kan? Itu dia sebenarnya tak letak apa-apa. Dia hanya just letak garam. Macam ni kita memang premium lah. Memang berbaloi kalau makan lempeng Echa. Okey, tu dah boleh dah tu. Dah okey dah. Okey. Alright. Wah, cantiknya. Panas sangat ke? Tak panas sangat? Itulah, kita tak boleh nak kontrol lah ni api dia. Okey. Boleh lah tu. Macam ni lah tiap hari nak masak lempeng. Macam ni lah saya setiap pagi sebelum pergi kerja. Penat ni. Kan, penat kan? Tapi sebab kita minat, tak ada jadi isu lah sebenarnya. Memang Cik ni buat macam ni. Itulah api dia lah, kita risau api dia. Kita kena jaga api. Sementara tunggu lempeng ni, boleh tak kita nak minta mangkuk sikit ke untuk ni? Boleh kan, Syarah? Boleh. Untuk sambal. Boleh. Itu kita tuang, memang dah masak lah. Kalau kita dah warna macam ni, memang dah masak lah. Ini kira lulus lah ni? Lulus, pandai je ni. Lulus. Lepas ni habislah bisnes saya Cik Niza. Tak ada. Kita masak boleh, tapi kalau dah cerita kena tunggu ni, kena ambil masa tu, kena ambil ni, sudah memang tak lah kita kata. Tapi saya habis langgu Cik Niza. Sekali je jadi. Lagi sekali tak jadi. Boleh lah tu. Cik Niza terbalikkan dekat sini.
Macam mana? Balik kan? Pop je. Okey. Sebenarnya kalau nak nice lagi, Masuk balik ke? tak payah. Oh tak payah? Kalau nak lagi sebenarnya kita boleh lipat macam ni. Tadi ini macam ni sebenarnya. Kita lipat je, bagi dia cantik lah sebenarnya. Boleh kita susun. Nampaklah wangi bau dia. Betul lah. Tak sangka pula tangan saya jadi macam ni. Sebenarnya ya, yang pewarna tadi tu sebenarnya saya guna pewarna pandan tau. Pewarna, nama pewarna colour tu. hijau tu pandan. Memang bau-bau pandan sikit lah. Okey. Ada brand tertentu ke? Dia sebenarnya ada brand juga, tapi kita cari yang pandan. Yang penting pandan warna hijau. lah. Okey. Saya rasa boleh lah. Tak berani. Tak berani. Cantik. Dia sekali je jadi. Lagi sekali dah terlipat dah. Macam ni lah kerjanya. Allah penat tak apalah. Sebenarnya buat lempeng ni yang paling penat adalah bancuhan tepung. Makin banyak order, makin banyak dan mengambil masa yang panjang. Contohlah. Itu yang tanya tu kalau boleh air fryer, letak air fryer tak pakai siap. Tak boleh je Tak boleh, tak jadi sebab tepung. Tak boleh pakai air fryer. Memang kena pakai pan. Okey. Okey. Kita nak buat sampai berapa ni? Saya 3 pun dah penat lah. Penat berdiri kan? Sama lah. Kita dekat dapur macam ni lah. Betul lah. Penat lah macam ni. Tapi tak apalah, berbala lah. Kalau dah rasa dia gitu, kalau rupa dia macam ni, tak apa. Biasalah lelaki. Sikit-sikit penat. Sikit-sikit penat. Perempuan tak pernah mengadu penat pun. Dengar boleh, saya jangan. Betul. Okey. Perempuan tak pernah mengadu penat walaupun dia penat. Kalau ni nanti cubalah komen kat bawah apa-apa yang nak ditanya ke, nak order ke apa ke, komen je. Banyakkan komen. Itu yang kita nak tu, live tu. Dalam live ni kalau komen tu nampaklah berbaloi sikit lah kita bekerja masak yang panas-panas. Peluh. Itulah gitu dia kan. Liza. Saya walaupun macam mana pun saya ucapkan terima kasih banyak lah. Sebab sudi jemput saya di dapur 3C. Terima kasih banyak-banyak. Dah. Boleh. Nampaklah nombor 4 dia. Nombor 4 dia nampaklah tak cantik sangat. Kalau lama jadi macam apa dah. Nampaklah dia penat. Nampak betul lah dia penat. Okay, last saya kita buat nombor 5. Nampaklah dia penat. Oh, kita buat sehabis baik lah. Okey. Lagi boleh tak cerita sikit Cik pasal Niza. apa produk-produk ni? Cik Niza perasan tak Cik Niza? Sepanjang kita berdiri sama ni, dengan berpeluh-peluh panas ni, Itulah. Saya tetap bau apa? Bau wangi. Itu sebabnya saya menggunakan produk perfume tadi. Oh, perfume tadi tu. Yang ada ni perfume apa ni? Yang ini kalau colour merah ni sebenarnya untuk perempuan. Kalau lelaki, colour dia colour biru. Tapi kalau Cik Niza ni saya rasa bau yang sesuai tu Blue Day Night. Merah perempuan, lelaki biru. Blue Day Night. Day Night. Blue Day Night tu sebab apa? Sebab bau karisma. Bau memang kalau kat jalan tu, dia punya bau tu kat belakang. Memang orang pandang lah. Macam apa ni? Tapi jangan pula bagi alasan nak cari dua pula. Ke situ ya wanita ni. Perempuan wanita memang overthinking. Perempuan memang overthinking. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Jangan pasang doa. Tak nak Memang habiskan ayat dia tu. punya ending memang itu. Jangan nak pasang dua Saya tak bersalah dalam perkara ni. Okey. Kalau ni tepung ni adunan ni kan. Kita dah penat contohlah dah penat. Dah penat. Okey, boleh simpan dalam peti ais? Boleh. Berapa lama boleh? Boleh simpan dalam peti
Contohnya pagi, kita punya berniaga pagi. Pagi kita buat untuk pagi-pagi. Lepas tu ada balance untuk petang. Boleh simpan lagi cantik lah sebenarnya. Lagi Dia cantik. makin apa namanya tu? Sebati. Sebati. Yo. Try jadi. Okay, cukup lah dengar dah. Yang ni kita simpan dalam peti ais. Chef tahu tak sebelum-sebelum ni kita ada buat resepi yang lain tau. resepi Resepi yang apa? lain tu dapur 3C jugalah tapi yang host ni waktu tu orang ni. Dia masak mantou. Oh, mantau. Mantau. Okey. Okey, yang tu boleh makan tak dengan sambal ni? Dengan sambal hijau ni? Ha. Sambal hijau ni sebenarnya boleh dimakan dengan apa saja. Cik Nisa tahu tak? Makan dengan nasi panas dengan telur mata lagi sedap. Nasi itu. Nasi panas dengan telur mata. Memang terbaik. Itu. Memang mak mentua lalu belakang memang tak perasan. Betul. Itu 3-4 kali tambah kat tu. Tahu-tahu? Okey. Kita siap dah. Boleh tak? Ini kira lulus lah ni chef Lulus. Saya pun dah rasa tadi memang Cik Niza terbaik lah. Memang pandai masak. Sebenarnya Cik Niza ni ada talented tau. Nak jadi chef. Nak jadi chef, tak nak, penat. Okey. Dia sebenarnya dia tak nak wife dia suruh dia masak. Wife masak sedap. Okey. Nampaknya tuan-tuan dan puan hadirin kat rumah, api semua dah tutup. Kita dah siap lempeng sambal hijau chef Echah. Nombor yang tertera tadi dah tulis ni, nanti tengok. Lepas tu apa-apa boleh contact Chef Echah untuk order apa-apa. Setakat itu sahaja dari dapur 3C. Apa-apa tengok program kami di Facebook, di TikTok kami, semua media sosial yang ada JPM MSJ. Okey. Echah juga ada media sosial Ada tapi private. Yang tu bukan untuk bisnes. Untuk bisnes tengok WhatsApp. WhatsApp je. Nampaklah bisnes from home. Okey, setakat itu je. Kita jumpa lagi live yang akan datang. So, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.